Dia spek phone ni kau tahu tak? Dia 12 RAM 12 256. 1256 untuk bateri? Bateri 5080. Wish, macam tu ingat exam oh. Untuk chipset dia pula kak? Chipset dia Snapdragon 7 Gen 4. Gen 4, okay kak. So jarang dengan perempuan nak mengkaji phone ni. So kak ni sebelum beli pun dia memang kaji dah. Selamat datang. So nak cari phone kah? Ha? Nak cari phone kah? Model apa dah? Nothing. Lama Nothing oh. Nothing 4A Pro boleh. So yang ni tak silap kak ni pun ada booking kan sebenarnya. Betul. So Nothing 4A Pro warna pink. Boleh tak? Boleh nak. Alright. So ni phone yang agak rare agak ni. So ni jadi so kita nak minta video unboxing sikit kat sini. Silakan. So sementara duk unboxing tu macam mana boleh minat thing ni? Sebab design dia. Sebab design yang lawa lah. Lain benda lain lah. Betul. So Nothing ni memang kalau orang nak cari phone yang agak lain sikit boleh try Nothing lah. Masih seal lagi kau buka. So biasa tak unboxing phone baru? Tak. Saya nak aku nak lah. Betul. Bisa tarik. Tarik. Ni macam ni. Ni dulu. Bisa. Macam buka kotak kau ni. Betul. Cabut. Kak. Cabut. Sebelum ni pakai model apa? Belum ni pakai Realme. Realme. Realme upgrade ke Nothing. So yang ni minta dia ada tulis surat sekali kat sini. Oh ni sekali ni. So ni ada surat cinta daripada Nothing. This is just anything just you. Ni kau boleh baca lah. Surat cinta daripada. Okay. So dalam ni casing. So kalau ikut nak unboxing, nak review casing boleh, nak review phone tu pun boleh. Sini. Dia bagi clear lah. So yang ni lah yang ditunggukan. Tengok kamera pun tahu lawa dah. Besarnya pada tangan. Review seat belakang kak. Wish. Jom. Alright, so boleh on. So ni ada buat transfer data sekali lagi. Tanya mak dia pula. Tanya lah. So buat lah. Boleh. Alright, so ni dah settle. For Nothing dia punya design depan ni pun nampak lain sikit. So review belakang dia. Lawa gila. Pink dia pun tak nampak macam pink sangat betul tak? Tak. Tak nampak pink kan? Dia light. Ada light pink. So sebenarnya kau ni dia tak minat warna pink pun, tapi terpaksa ambil. So mana-mana yang nak cari phone yang ada kelainan sikit, tengok dia punya ni belakang dia pun nampak lawa, boleh try Nothing. OS dia pun rancak. So kak ni dah settle. So ni nak bayar pakai apa? Cash? Ya, saya bayar. Cash. So hari tu payment dah settle dah kan? Right, so ni untuk part akhiran video kita dah bagi free gift satu. Sebab kakak sporting buat video hari ni. Dengan satu ni dia ada free gift daripada Nothing lah tak silap. Dia punya layout. So dia memang special daripada Nothing lah. Okay kak? Right, so terima kasih beli kat sini. Apa-apa jumpa lagi. Okay. Alright. Klik na iPhone cari kliki.